Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit perkongsian untuk tengah hari ini. Sekiranya kita ditanya, bolehkah takdir Allah Ta'ala itu berubah? Jawapannya, takdir Allah Ta'ala tidak boleh sama sekali berubah. Segala-galanya sudah ditentukan sejak azali lagi. Takdir Allah qadim lagi azali. Maknanya takdir Allah tu sedia lagi azali. Soalan seterusnya, takdir Allah terbagi kepada berapa? Jawapannya, takdir Allah Ta'ala terbagi kepada dua, takdir mubram dan takdir mu'allad. Soalan seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan takdir mubram? Jawapannya, takdir mubram adalah sesuatu yang tidak akan berubah selama-lamanya seperti kejadian langit, bumi, manusia, haiwan, tumbuhan, bulan, bintang, matahari, malaikat, jin, syaitan, syurga, neraka dan sebagainya. Tidak akan berubah sekali-kali. Itulah yang dinamakan sesuatu yang telah menerima takdir mubram. Soalan seterusnya, apakah yang dimaksud dengan takdir mu'allad? Jawapannya, takdir mu'allad adalah sesuatu yang boleh berubah disebabkan perkara seperti doa, bersedekah dan hubungan silaturahim. Contoh, seseorang hamba Allah itu akan mati pada umur 50 tahun. Diketahui oleh malaikat pada Lauh Mahfuz. Tetapi apabila sampai masanya, malaikat maut tidak dapat mencabut nyawanya kerana sebelum itu hamba Allah ini telah berdoa, bersedekah dan menghubungi silaturahim. Dan apa yang dia mohon telah diperkenankan oleh Allah, bertepatan dengan ilmu, kudrat dan iradat Allah pada azali lagi. Bertepatan dengan ilmu, kudrat dan iradat Allah pada azali lagi. Maknanya perkara itu telah Allah tetapkan pada ilmunya, pada kuasanya dan pada kehendaknya pada azali lagi. Maka nyawanya dipanjangkan Allah sehingga 70 tahun baru dia mati. Oleh itu, apa yang ada di Lauh Mahfuz yang diketahui oleh malaikat kadangkala tidak menepati apa yang ada di sisi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, takdir yang ada pada ilmu, pada kudrat dan iradat Allah Ta'ala itulah yang tidak berubah sama sekali dan tetap akan terjadi bila sampai waktunya. Tetapi apa yang ada di sisi malaikat masih boleh berubah jika tidak bertepatan dengan apa yang ada pada ilmu, kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam. Soalan seterusnya, apakah hikmatnya ulama membahaskan takdir mubram dengan takdir mu'allad? Jawapannya, tujuan ulama tauhid membahaskan takdir mubram dan takdir mu'allad adalah supaya kita dapat mengetahui akan takdir Allah Ta'ala yang tidak akan berubah, dan ada takdir Allah yang boleh berubah disebabkan ikhtiar dan usaha, dan lagi apa yang ada di Lauh Mahfuz yang diketahui oleh malaikat kadangkala tidak bertepatan dengan apa yang ada pada ilmu Allah. Soalan seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan takluk soluhi qadim? Jawapannya, iaitu patut dan layak diazali bagi menentukan mungkin sama ada hendak dijadikan ataupun tidak, menentukan segala sifat, segala masa, segala tempat, segala pihak dan segala qada dan qadar, hanya patut dan layak dijadikan atau tidak pada martabat ini. Inilah dipanggil maksud takluk soluhi qadim, iaitu patut dan layak diazali bagi menentukan mungkin sama ada hendak dijadikan ataupun tidak, menentukan segala sifat, segala masa, segala tempat dan segala pihak dengan segala kudrat dan iradatnya, dengan segala qada dan qadarnya, hanya patut
dan layak dijadikan ataupun tidak pada martabat ini. Wallahu alam. Semoga sedikit perkongsian pada tengah hari ini memberi manfaat untuk kita bersama.